Takdir, bolehkah ia diubah? Bahagian 2. Takdir bukan untuk ditunggu tetapi digerakkan. Takdir itu seperti sistem GPS dalam kereta. Destinasi utama mungkin telah ditetapkan, qada, tetapi laluan untuk sampai ke sana, qadar, boleh berbeza bergantung pada pilihan kita di sepanjang perjalanan. Namun, ini bukan bermakna kita bebas memilih sesuka hati seolah-olah kitalah pencipta takdir. Sebaliknya, kita membaca arah berdasarkan petunjuk ilahi dan kebijaksanaan dalaman yang dianugerahkan kepada kita. Seperti GPS misalnya. Jika tersilap jalan, sistem akan recalculate laluan. Jika jalan sesak, ada pilihan alternatif. Jika berhenti lama di RNR, destinasi tetap ada. Cuma masa sampai ke destinasi berbeza. Tuhan turut membekalkan kita dengan alat navigasi dalaman iaitu 1. Akal, hati nurani dan fitrah. Tuhan membekalkan kita dengan kompas dalaman. Akal membantu menimbang baik buruk dengan logik, hati nurani memberi rasa arah melalui suara batin yang halus, manakala fitrah pula cenderung membawa kita kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Bila ketiga-tiganya digabungkan, lahirlah panduan hidup yang seimbang dan bijaksana. 2. Niat, doa dan kesedaran. Niat menentukan arah tindakan, doa menjadi penghubung dengan Tuhan dan kesedaran memastikan kita hadir penuh dalam setiap langkah. Ketiganya membentuk landasan rohani untuk hidup lebih bermakna. 3. Pilihan serta tindakan yang berpaksikan nilai. Setiap pilihan yang dibuat dan tindakan yang diambil berlandaskan nilai akan membentuk arah hidup yang lebih jelas, matang dan selari dengan tujuan hidup sebenar. Semakin tinggi tahap kesedaran seseorang, semakin tajam kemampuannya membaca peta hidup dan memilih jalan yang terbaik. Spiritualiti bukan eskapisme, tetapi tanggungjawab sedar. Spiritualiti bukanlah alasan atau medium untuk seseorang lari dari hidup yang bermasalah, tetapi ia merupakan satu cara untuk kita lebih sedar akan situasi serta permasalahan yang sedang kita alami. Ramai yang salah faham dan masih menganggap konsep kerohanian ini hanyalah cara untuk merasa tenang, gembira, aman serta bahagia semata-mata, tanpa perlu mendalami apa yang sedang dilalui, seolah-olah kelihatan seperti melarikan diri dari kenyataan realiti yang sedang dihadapi. Seterusnya, menerima sebulat hati apa yang terjadi dan akhirnya mula menyalahkan takdir sekiranya berlaku kembali sebarang permasalahan dalam hidup. Sedangkan hakikatnya, spiritualiti yang sebenar bukannya pasif dan reda dengan takdir semata-mata. Ia adalah proses membangkitkan kesedaran untuk tetap bangun dan sedar akan apa yang terjadi serta mengambil tanggungjawab pada diri sendiri. Bila kita benar-benar faham bagaimana sistem takdir berfungsi, maka kita akan berhenti menyalahkan nasib semata-mata. Kita akan mula mengurus emosi supaya lebih stabil, memilih hubungan dan persekitaran yang menyokong perkembangan diri serta berusaha menjalani hidup dengan lebih bijak. Takdir adalah peluang untuk bertumbuh. Kalau hari ini hidup terasa sempit, terhenti atau jauh daripada apa yang kita impikan, itu bukan isyarat untuk menyalahkan takdir. Kadang-kadang yang perlu kita lakukan adalah 1. Menyemak semula frekuensi atau getaran dalaman kita. 2. Meningkatkan kesedaran serta memilih emosi yang lebih membina. 3. Menulis semula naratif hidup yang selama ini dibentuk oleh trauma atau kepercayaan lama yang tidak lagi sesuai. Takdir bukan penamat, ia adalah ruang untuk kita berkembang. Di HQ Spiritual Healing Center, kami telah mengkaji bertahun-tahun bagaimana mengaktifkan semula potensi diri melalui pendekatan spiritual yang seimbang, menggabungkan pengetahuan kerohanian, kesedaran tenaga dan ilmu jiwa untuk bantu manusia cipta realiti yang lebih harmoni dan sedar.
Jika anda sedang mencari jalan pulang kepada kekuatan dalaman dan mahu fahami bagaimana sistem spiritual sebenar boleh membentuk realiti hidup anda, kelas-kelas kami mungkin merupakan salah satu ruang kesedaran yang sesuai untuk anda. Segeralah berjumpa dengan perawat dan pengamal kerohanian yang berpengalaman di bawah naungan HQ Spiritual Healing Center bagi mendapatkan bimbingan dan konsultansi dengan penerangan yang jelas dan berbeza dari pusat rawatan lain sepanjang tempoh rawatan serta bimbingan. Rawatan dari punca, rahsia penyakit tidak berulang. Follow kami agar tidak terlepas pelbagai info penting. Gangguan akan datang.